Assalamualaikum. Sarapan pagi sarapan pagi. Saya mau cek tak dulu. Masa dulu kita mari review sini. Kak bangun nak ni. Kedai Kak Arah. Bangun nak ni. Api lauk nasi yang macam biasa, lauk nasi yo. Banyak menu, banyak gapo ke bangi banyak boleh pilih nak makan gapo banyak. Kalau hak mari dah tu boleh komen dalam video ni dah. Tapi hari ni kita nak mari buku lauk boleh sorwa. Kita nak pergi Malaysia. Hari ni kita mari buku lauk tempat dia. Nak cari lauk gapo nak pergi Malaysia dah. Lepas tu bila mai cari nasi ni kita tanya juga selepas ada kita review hak dulu tu lagu mana. Okey kita tanya pekerja ya. Tu ada kedai dah ni kita tanya pekerja ya. Dah. Balai. Banyak macam biasa kira ni dah. Ini buat kodak-kodak tu. Kalau? Ini buat kodak-kodak ni. Kodak-kodak ni. Ada lagi nak tambah. Ada lagi nak tambah dah. Ada ngatur dah. Nak sepok dah. Macam boleh pilih lah siapa-siapa mari tu. Kak Arah mana ni Kak Arah ni? Kak Arah ni balik rumah. Balik rumah? Balik rumah. Aku mana Kak Awal? Sibuk ke? Sibuk sikit ramai. Sibuk sikit. Habis sama tempat dia ni. Okey apa gambar? Tengok laut dia ni. Nasi dah. Betul. Boleh saya pilih lah kalau mari sini. Pakai ni siap dah kita dah. Dah ni. Dah siap dah. Siap dah. Kita klik dulu dah, mari buat dah. Buat video udah dah. Jangan lupa yak Kak Arah, biar Kak Arah share tu. Okey, yang mana-mana hak tak mari lagi. Kita nak royak yang mana-mana hak tak mari lagi dah. Kita nak royak kedai dia, Jalan Lagi Merbotok. Kedai dia dekat Bangun Nak. Hak mari dah tu tak apa. Boleh komen dalam video ni. Hak tak mari lagi, boleh mai cari lokasi Bangun Nak. Okey, malah nak ganggu dah. Pak dia sibuk malah ganggu dah. Kita nak pergi dah. Baik. Tapi sama kita pun nak pergi Malaysia lah. Baik. Dah. Alih ganggu dah. Okey, siapa nak makan kita siap dengan sempok dia ni ada nombor telefon gapo siapa nak order buku gapo takut dah habis ni. Tempat dia ni memang ramai sungguh tempat dia ni. Habis semua. Habis ke? Ya lepas share tu. Okey, assalamualaikum.